Oh, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil pertama, siapa nama? Oh, Alhamdulillah. Saya Azizan daripada Bukit Beruntung. Azizan, Bukit Beruntung. Ya, tajuk kita malam ni apa ni Abang Ismah? Kesihatan. Kesetanan ke kesihatan? Kesihatan. Jangan ubah. Apa tujuan anda buat panggilan? Saya nak mendoakan semua para pendengar Bapakku FM semua sihat-sihat belaka dan jaga kesihatan anda semua. Anda sihat, keluarga sihat. Hari ini bukan itu tujuan saya mencari pemanggil. Saya mencari pemanggil yang ada kes dari tak sihat kepada sihat. Oh, iya ke? Okey. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Tapi sekurang-kurangnya, saya jadi pemanggil pertama dan saya mengucapkan jaga kesihatan anda semua. Kau ni saja jadi pemanggil pertama, tapi tak menepati cita rasa dan piawaian yang kita nak. Tapi tak apa. Bertenang. Okey, baik. Soalan saya. Okey. Berapa umur Cik Azizan? Saya umur 53 tahun. Okey, 53 tahun dalam hidup ini mesti Allah dah uji berbagai-bagai. Oh, ya Allah. Dah rasa macam-macam. Okey, yang macam-macam saya tak nak dengar. Saya nak dengar yang sehat tak sehat. Pernah atau tidak? Oh, pernah. Saya pernah kena duduk di hospital selama 4 hari disebabkan penyakit batu karang. Nampak! Tuan-tuan, okey, kau kena cerita macam mana kau kena sakit batu karang, macam mana nak keluarkan batu karang, macam mana kau daripada tak insaf jadi insaf. Silakan. Buat para pendengar semua, saya nak nasihatkan. Kalau kita bekerja macam mana sekalipun, kalau rasa nak kencing, tolong jangan tahan. Nampak? Tulis saudara, kencing jangan tahan-tahan dan jangan kencing kawan. Oh, itu yang nombor 1. Jangan kencing kepala orang. Tapi betul, Ismah. Okey. Benda kesihatan baik. Untuk batu karang ni, sangat-sangat perit. Baik. Baik. Soalan seterusnya. Bagaimana anda jenis orang yang kencing tahan-tahan, toilet jauh ke, kerja ke, ataupun kau ni jenis pemalas nak kencing ke? Jujur, jawab silakan. Saya berniaga, Abang Ismail. Customer jadi, ramai. Kadang tu rasa, kejap lagi. Wah, dia akan jadi punca tu semua. Okey, jadi itu berlaku. Maknanya kau konon tahan kencing, tahan. Sekejap. Dalam sekejap tu dia makan. Dia makan apa? Dia makan, dia jadi batu karang lah. Kita punya salur kencing, Abang Ismail. Iyalah, kau mesti tahu sebab kau dah mengalaminya. Maksudnya bila tahan kencing, akhirnya itu akan jadi punca masalah kesihatan kita. Maknanya dia terkumpul. Kenapa boleh jadi batu karang? Sebab garam dalam badan kita ni kan bergaram. Nampak, sains. Patut benda tu urin kan. Okey. Benda tu dikeluarkan lah. Kalau tak, kita punya buah pinggang tak boleh nak tapis. Jadi anda pun, doktor pun, anda dengar, tapi diorang kata bila kena batu karang tapi sakit tu. Aduh, ya Allah, tak boleh nak dibayangkan. Okey. Inilah untuk para pendengar. Jangan sampai kena. Nanti, kalau dah kena, menyesal tidur dalam hospital. Okey, nanti bertenang. Jadi doktor pada satu hari, mula macam mana masuk hospital tu? Pada satu hari? Pada suatu pagi. Selepas subuh, rasa macam nak kencing, tapi tak boleh nak kencing. Lepas tu dia mari datang muntah. Lepas tu dia punya sakit kat belakang pinggang. Dia punya rasa tak tahu. Dia simptom dia. Muntah-muntah apa semua ni simptom dia. Kalau dah terlampau kronik maksudnya. Okey, faham. Okey, lepas tu kejut anak. Anak tolong bawa ke Hospital Kuala Kubu. Kemudian sampai kat hospital Kuala Kubu, pergi ke emergency. Yalah, pagi-pagi kan, dia pun check satu-satu kenapa begitu tak boleh nak kencing, pinggang sakit. Lepas tu dia masuklah ubat apa semua nak suruh kita nak bagi release dulu, bolehkan kencing. Push. Doktor kata push. Tak ada nak push dah. Tak boleh. Dia punya rasa tu tak boleh nak bincang. Tolonglah, janganlah. Sakit dia. Bertenang, tolonglah, nanti cerita. Kemudian selepas jumpa doktor in charge pagi tu, dia pun masuk
masukkan ke bilik X-ray. Dia cek memang ada ketulan. Ya. Coral. Habis. Okey, bertenang. Okey, lepas tu ada ketulan batu karang. Lepas tu cara dia nak mengubat kena tahan ward lah. Masuk air. Rasa berbelas botol ke air. Berbelas botol. Menghabiskan air kerajaan lah dia ni. Kemudian ubat. Kemudian lepas rawatan duduk dalam hospital tu 4 hari dengan 1 hari berbotol-botol, lepas tu ada masuk ubat apa semua. Alhamdulillah hari keempat tu boleh keluar. Keluar apa? Keluar daripada ward. Nanti dululah, bertenang lah, tiba-tiba keluar ward. Kau nak cerita, nak jadi pemanggil, biar cerita elok-elok. Okey, aku dah standby kulit durian ni. Okey, bertenang. Nanti dalam masa 4 hari ni batu karang macam mana keluarkan ni? Cerita. Ya, sebenarnya Abang Ismail, bila kita duduk dalam ward, doktor akan masuk ubat. Dia kata ubat ni memang untuk akan pecahkan batu karang yang menghalang air kencing kita tu. Okey, itulah cerita. Kemudian ada nasihat daripada kawan-kawan yang datang. Diorang buatkan cara tradisional lah, minum air bali. Alhamdulillah lah, minum air bali apa semua, pasal duduk kat ward tu boleh minum, boleh makan. Baik. Kemudian bila keluarnya tu? X-ray lagi? X-ray lagi. Hari keempat tu lah, pagi macam tu, bila nak rasa kencing, dia rasa macam berpasir bagi semua masa kita buang air kecil tu. Nampak, tulis tonton nampak. Ini poin penting. Okey, lepas berpasir, keluar pasir-pasir sekali. Dia rasa macam berpasir, kesat. Bila kita kencing tu rasa kesat. Aku ni kencing ke gosok ketak pasir ni kan? Macam tu. Jangan. Lepas tu keluar. Lepas tu alhamdulillah hari keempat tu doktor yang merawat tu dia bagi kita cek, kita pergi X-ray lagi sekali, kita tengok macam mana batu karang. Alhamdulillah. Dia punya batu tu hancur lah juga. Hancur berderai. Allah bagi hancur. Allah bagi izinkan. Allah. Bolehlah keluar awat. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun saya masih lagi sekali pergi juga buat jumpa doktor untuk tengoklah takut jadi lagi ke macam mana. Tapi alhamdulillah setakat ni kencing lawas. Lepas tu kena jagalah, jangan tahan-tahan lah kencing tu. Masya Allah. Itu dia cerita yang baik, nasihat yang baik daripada Azizan Bukit Beruntung.